Soalan seterusnya, ada orang yang halang kita dari ngaji agama. Berapa orang Melayu suka deki dengan kita? Terima kasih jawab soalan cek. I love you Tok Wan. Tok Wan dia bagi aku. Malah aku jawab. Dia tak Melayu saja, dia hasad dengki ni seluruh dunia. Cuma dia menonjol tak menonjol. Kalau jenis Melayu ni memang champion juga. Dia tok guru yang jenis hasad dengki ni, tok guru dia iblis. Turun dia ilmu ni sanad sampai ke puak Yahudi. Yang paling kuat lagi dengki Yahudi. Maka orang yang berhasad dengki ni anak murid Yahudi. Tak kira siapa-siapa pun. Ini dengki. Dengki ni benda makna dua makna. Satu tu sudah jadi dengki. Kalau dua, power dengki dia. Yang pertama, dia sakit hati kalau ada orang Islam dapat nikmat. Maka dia masuk dah golongan kelab dengki. Ataupun dia bila tengok ada orang Islam dapat nikmat, dia nak nikmat tu hilang. Salah satu daripada dua ni dengki namanya. Siapa dengki, habis amalan dia. Hacur lebur habis amalan. Siapa habis? Nabi SAW sebut, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba, atau kama qala. Sesungguhnya kalau siapa yang ada sifat hasad dengki itu akan memakan segala amal baiknya seperti api makan kayu yang kering. Kita ambil kayu kering seberkah, kita bakar dengan api, nyala tak? Bila nyala, kita tambah lagi satu lori, anguh tak? Satu lori anguh, ambil lagi 3 kapal kontena, anguh tak? Buat barilah banyak mana pun, kalau jenis kayu kering ni dengan api beres. Maka kayu kering tu amalan kita. Sifat dengki itu api. Tu kesian tengok orang duk hasad dengki ke orang. Nak kalau hak jenis luar pendek boleh tahan hasad dengki, tak pakai baju, woi pakai serban, hasad dengki ke orang juga. Janggut ni macam Tok Wali, hasad dengki juga. Ada anak murid dah, hasad dengki juga. Rumah ada rak kitab, hasad dengki juga. Ni kesian kat dia. Ni semua ni kena tipu di syaitan belaka. Nak syaitan nak supaya semua masuk neraka, Nabi nak supaya semua masuk syurga. Berperanglah kita. Dengki ni biasa orang yang kita kenal. Orang yang tak kenal kita tak dengki. Jarang kita dengki dengan orang Venezuela, atau kita dengki dengan orang duduk di Republik Gabon, Afrika. Tak ada. Dengki sama-sama ni. Kalau kampung dia Jawi, sama dia Jawi. Orang sebelah rumah awak balik kereta baru, Wiba, dia takut jika Bina weh beli kereta baru pula tu. Nak tunjuk kat siapa tak tahu. Tu dengki tu. Tu kalau beli, kalau tak beli, duit banyak tak beli, kedekut nak mampu. Faham? Tu jenis gitu. Jenis gitu. Tengok orang mengaji senang, dengki. Tengok orang buka pondok jadi dengki. Ni semua ni anak murid Yahudi belaka. Tak ada kira, mu pakai piah, mu pakai serban, mu kelek kitab, mu